Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nura Adila Ifah binti Saidi. Nombor metrik 149730. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nuradia Maisara binti Muhammad Otman. Nombor metrik saya 149724. Assalamualaikum, saya Ilya Usaila binti Azmi. Nombor metrik saya 149816. Assalamualaikum, nama saya Alia Suhana binti Ishak. Nombor kad metrik saya 149743. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia binti Razali. Nombor metrik 149782. Assalamualaikum, nama saya Nurul Najwa Midia binti Muhammad. Nombor metrik 149760. Okay, good morning everyone and selamat sejahtera. My name is Dashin Tirin and hari ini kita akan bentangkan bagaimana falsafah berperanan dalam memunikan budaya pemikiran dan dalam kehidupan seharian kita. So, kalau kita bermula, falsafah ni memainkan peranan yang penting dalam memunikan budaya pemikiran manusia dengan membimbingkan cara berfikir yang rasional, mendalam dan beretika juga. Melalui cabang-cabang utama falsafah seperti logik, metafizik, epistemologi dan etika, manusia diajar untuk memahami realiti kehidupan lebih mendalam, and ini akan bagi dia idea yang berfikiran yang lebih logik and lebih adil. Selain itu, falsafah ni akan mengajarkan kita untuk memahami realiti kehidupan dan menilai kebenaran ilmu dengan membentuk hujah yang betul serta bertindak selaras dengan nilai moral. Dalam kehidupan seharian yang dipenuhi cabaran globalisasi, teknologi dan kepelbagaian budaya, falsafah menjadi asas penting untuk melahirkan individu yang berfikiran matang dan bertanggungjawab. So, pada pendapat saya ingin semua ibu ayah di luar sana untuk mengajarkan mereka, anak mereka sejak kecil. So, supaya generasi muda atau generasi yang akan datang akan tahu apa itu berfikiran apa seperti logik, dan dia juga akan ada ilmu tentang falsafah juga. Okay, so sekarang kita akan tengok isu semasa lah. So, isu semasa saya akan terangkan secara ringkas. So, penggunaan media sosial ni sekarang secara berlebihan telah menyebabkan kemerosotan budaya berfikir kritis dalam kalangan masyarakat lah. So, ramai individu mudah menerima dan menyebarkan maklumat yang palsu atau tanpa menyemak kesahihannya lah. So, setiap individu bertindak berdasarkan serta terpengaruh dengan pandangan popular lah. So, keadaan ni memang menunjukkan kelemahan dalam pemilikan logik and epistemologi dan etika. So, ni boleh menjejaskan keharmonian sosial dan politik. So, dari ni kita boleh tengok falsafah memainkan peranan penting dalam membentuk fikiran yang rasional, beretika dan bertanggungjawab. Saya akan bentangkan analisis falsafah asas-asas pemikiran dalam bidang falsafah. Ada 5, iaitu logik, metafizik, epistemologi, etika dan politik. Analisis logik berasal daripada bahasa Yunani, iaitu logos yang bermaksud idea atau alasan. Kajian tentang kebenaran sesuatu melalui inference atau penyelidikan. Logik melibatkan sesuatu yang betul dan terdiri daripada premis-premis yang membentuk sesebuah kesimpulan. Premis dalam ilmu logik terbagi kepada 2, iaitu adalah umum dan juga khusus. Umum di antaranya tak pukul dan boleh dipertikai, bersifat terbuka dengan kesimpulan yang mungkin tidak tepat. Khusus pula usaha memberikan fakta untuk menjelaskan apa yang diperkatakan, elakkan daripada sifat terbuka dan boleh dipertikai. Selain itu, penerapan logik turut menggalakkan budaya perbincangan yang rasional dan beretika. Perbezaan pandangan dapat ditangani melalui hujah yang munasabah dan berfakta, bukan melalui emosi atau serangan peribadi. Oleh itu, falsafah logik bukan sahaja membentuk pemikiran individu yang matang, malah membantu membina masyarakat
yang berfikiran terbuka, adil dan berilmu. Seterusnya, kaedah hujah kebenaran premise ada 3, iaitu kaedah induksi, kaedah deduksi dan kaedah abduksi. Contoh dia, premis 1, semua manusia akan mati. Premis 2, Ahmad adalah seorang manusia. Dan kesimpulannya, Ahmad akan mati. Dan yang dia pula membantu manusia membuat inference dan penyelidikan bagi mencapai kebenaran. Cara berfikir dan membuat kesimpulan tentang sesuatu perkara. Metafizik ini gabungan daripada dua perkataan iaitu meta dan juga fizik. Meta bermaksud melampaui ataupun di atas, manakala fizik pula bermaksud memfokuskan pada hal-hal alam yang bersifat fizik ataupun material. So, gabungan dua perkataan ini adalah metafizik yang bermaksud sesuatu yang melampaui batasan fizik. Metafizik ini mempunyai dua perspektif, iaitu perspektif dari sudut falsafah dan juga perspektif dari sudut keagamaan. Perspektif dari sudut falsafah adalah menganggap metafizik sebagai kajian yang paling ekstrak ataupun umum tentang fenomena alam seperti benda ataupun material. Seperti contoh, hubungan antara sebab dan akibat dianalisis secara umum dalam konteks metafizik. Manakala perspektif dari sudut keagamaan berkaitan dengan perkara di luar fenomena biasa, seperti contoh kehidupan setelah mati, kehidupan alam barzakh dan konsep syurga dan neraka. Metafizik ini mempunyai peranan yang penting untuk merungkai hubungan antara manusia dengan alam dan Tuhan dalam konteks falsafah. Ia juga mempunyai peranan untuk pemahaman terhadap perkara yang tak dapat dilihat oleh mata kasar dan melampaui batasan fizikal. Metafizik ini mempunyai 3 teori, iaitu teori kewujudan, teori materialisme dan juga idealisme. Seterusnya kita pergi kepada epistemologi. Epistemologi ini bermaksud menggunakan istilah ilmu ataupun pengetahuan yang diperolehi menerusi penggunaan kaedah, metodologi dan juga pendekatan secara sistematik. Ia juga penting untuk pemahaman tentang satu persoalan utama, iaitu bagaimana kita mengetahui sesuatu dan juga landasan untuk memahami dan mentafsir realiti. Epistemologi ini memainkan peranan yang penting untuk membantu seseorang individu ataupun ahli masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam sesuatu perkara. Ia juga untuk mengupas isu-isu yang berkaitan dengan sifat ilmu pengetahuan serta menyumbang kepada pembentukan pemahaman tentang bagaimana kita memperolehi pengetahuan, dan juga untuk membina asas etika, nilai dan juga prinsip yang membentuk tingkah laku manusia. Epistemologi ini mempunyai 3 teori, iaitu teori koresponden, teori coherence dan juga teori pragmatik. Etika. Etika berasal dari bahasa Yunani iaitu ethos dan ethikos. Ethos ialah sikap, watak, adat, kebiasaan, lingkungan yang baik, sikap atau peribadi. Ethikos merujuk kepada adab atau perilaku yang baik. Etika ialah ilmu tentang prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan. Nilai yang dibentuk melalui perilaku yang baik dan benar serta sejauh mana ia dapat difahami oleh pemikiran manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, tokoh falsafah Islam, ia menyatakan etika adalah akhlak yang merangkumi segala aspek hidup manusia, sama ada sikap atau tingkah laku manusia dengan Tuhan ataupun manusia dengan alam. Ia berperanan untuk prinsip utama yang menjadi garisan panduan kepada pemikiran teori etika dan moral tersebut dalam pemikiran rasional. Falsafah dan pemikiran merupakan salah satu komponen yang membentuk etika. Selain itu, etika berfungsi sebagai asas moral yang membantu individu membezakan antara yang baik dan buruk, betul dan salah. Melalui pemikiran beretika, seseorang bukan sahaja bertindak mengikut kehendak diri, tetapi turut mempertimbangkan kesan tindakannya terhadap orang lain dan masyarakat. Hal ini melahirkan sikap seperti kejujuran, keadilan, empati dan hormat menghormati, sekaligus membentuk budaya pemikiran yang matang dan berperi kemanusiaan dalam kehidupan seharian.
Politik merupakan kajian tentang kekuasaan, hubungan antara rakyat dan negara, serta negara dan negara. Ia mencakupi kepelbagaian kegiatan dalam satu sistem politik atau negara yang berkaitan dengan proses menetapkan dan menjalankan tinjauan sistem tersebut. Politik berasal dari bahasa Yunani iaitu polis yang merujuk kepada kota yang memiliki status negara. Dari segi istilah, ia bermaksud satu siri kegiatan yang bertujuan untuk merumus dan melaksanakan tujuan-tujuan dari suatu sistem. Politik merangkumi kebebasan, keadilan dan persamaan serta hak. Politik, ia dari sudut pengambilan keputusan iaitu berkait dengan penetapan tujuan sistem tersebut. Yang kedua ialah kebijaksanaan awam yang merangkumi sumbangan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Politik bukan sekadar soal pemerintahan dan kekuasaan untuk urus organisasi sosial, tetapi juga merupakan perjuangan intelektual untuk menentukan bagaimana masyarakat yang adil, intelektual dan berfungsi boleh diwujudkan. Peranan, sesebuah sistem kepimpinan untuk mentadbir kehidupan manusia yang didasari oleh falsafah pemikiran. Falsafah melahirkan ideologi berpandukan fikiran yang rasional dalam membentuk organisasi sosial dan sebagainya. Selain itu, politik bukan sekadar kuasa dan pemerintahan, tetapi ia perjuangan intelektual untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan berfungsi. Falsafah melahirkan ideologi dan prinsip rasional dalam sistem kepimpinan dan tadbir urus. Melalui falsafah politik, wujud keseimbangan antara kebebasan, keadilan, persamaan dan hak. Secara konsepnya, politik merujuk kepada kegiatan merancang, membuat keputusan, merumus dasar dan melaksanakan tujuan bagi sesebuah sistem sosial atau negara. Ia berkait rapat dengan bagaimana kekuasaan diperoleh, digunakan dan dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat. Sekarang saya akan memperkenalkan aplikasi dalam konteks semasa. Aplikasi dalam konteks semasa dari segi global. Logik digunakan dalam sains, teknologi dan pembuatan dasar bagi memastikan keputusan berasaskan hujah dan bukti yang sah. Metafizik pula membantu manusia memahami isu kemanusiaan sejagat seperti makna kehidupan, identiti diri dan hubungan manusia dengan alam. Seterusnya, epistemologi, iaitu yang mana epistemologi ini penting dalam menilai kesahihan maklumat digital, kecerdasan buatan iaitu AI dan sumber ilmu moden. Yang seterusnya, etika. Etika menjadi asas dalam menangani isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, bioetika dan tanggungjawab korporat. Seterusnya, falsafah membantu masyarakat global bertindak secara lebih adil, rasional dan berperikemanusiaan. Yang kedua, aplikasi dalam konteks semasa dari segi Malaysia. Logik. Logik membentuk pemikiran kritis dalam pendidikan dan wacana awam agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan sentimen atau maklumat palsu. Yang kedua, metafizik memperkukuhkan kefahaman tentang tujuan hidup berlandaskan agama dan nilai budaya tempatan. Yang ketiga, epistemologi, yang mana ia membimbing masyarakat menilai ilmu daripada media sosial, pendidikan dan tradisi secara seimbang. Yang seterusnya, etika. Ia menjadi panduan dalam membentuk masyarakat berakhlak, bertoleransi dan menghormati kepelbagaian kaum serta agama. Penghayatan falsafah menyumbang kepada pembinaan masyarakat Malaysia yang harmoni, berfikiran terbuka dan bermoral tinggi. Hari ini saya akan menceritakan refleksi cadangan, refleksi dan cadangan. Dalam soalan bagaimanakah falsafah peranan dalam memiliki budaya pemikiran dalam kehidupan seharian. Refleksi dia adalah falsafah ni berperanan penting dalam memurnikan budaya pemikiran dengan membentuk cara fikir yang rasional, kreatif dan beretika. Melalui logik, manusia ni belajar melalui hujah secara tersusun. Melalui metafizik, manusia memahami hakikat kewujudan dan tujuan hidup. Melalui epistemologi, manusia ini menilai sumber dan kesalahan ilmu. Manakala etika membimbing tingkah laku agar selaras dengan nilai moral. Keseluruhannya, falsafah membantu manusia membuat keputusan yang bijaksana.
dan seimbang dalam kehidupan seharian. Manakala cadangan yang saya dapat adalah budaya pemikiran berfalsafah ni perlu diterapkan sejak awal lagi melalui pendidikan dan amalan harian seperti berfikir secara kreatif, menghormati pandangan yang berbeza dan tidak berdasarkan nilai moral. Bahayanya falsafah dan akan melahirkan individu yang berfikiran matang, berakhlak dan bertanggungjawab dalam menghadapi cabaran kehidupan. Okey, baik. Kesimpulan yang kita dapat berdasarkan apa yang telah kita pelajari sebentar tadi, iaitu kesemua cabang ilmu falsafah mempunyai peranan tersendiri dan saling melengkapi dalam membentuk asas pemikiran manusia. Sama ada falsafah itu berbentuk teoretikal ataupun praktikal. Dan falsafah dan ilmu falsafah ini dia tak akan terhenti setakat itu sahaja. Dia meluas. Disebabkan dia meluas, terdapat juga falsafah baru, contohnya seperti falsafah alam sekitar, falsafah teknologi. Apa yang membuatkan falsafah itu wujud? Ianya wujud sebab adanya isu semasa ataupun krisis masalah yang berkaitan dengan falsafah tersebut. Setiap cabang falsafah membantu manusia memahami realiti kehidupan, memperoleh pengetahuan, membantu manusia itu untuk berfikir secara rasional, mengurus hubungan sosial dan politik serta membuat penilaian dari segi nilai dan juga moral. Oleh itu, falsafah menjadi satu asas ataupun satu perkara yang penting dalam membentuk pemikiran yang kritis, beretika dan seimbang dalam menghadapi kehidupan yang akan datang.